Guys, hari ini kita nak sentuh satu isu penting yang sedang jadi perbualan ramai. Keputusan Malaysia untuk beli LNG ataupun gas asli cecair daripada Amerika Syarikat bernilai 9.7 bilion ringgit setahun dengan potensi bertambah lebih 6 bilion ringgit lagi. Okey, baik. Yang pertama kita lihat dari segi kos dan juga jarak penghantaran. Amerika mengeksport LNG dari pelabuhan Gulf Coast seperti Sabine Pass dan juga Corpus Christi. Untuk sampai ke Malaysia, kapal perlu merentasi lebih 15,000 km mengambil masa 30 hingga 35 hari pelayaran. Bandingkan dengan Australia ataupun Brunei yang ada cuma 5 dan 7 hari perjalanan saja. Jauh lebih dekat dan lebih murah. Kos minyak sewaan kapal serta kehilangan LNG sepanjang perjalanan boleh mencecah ratusan ribu ringgit bagi setiap kapal. Bila kos logistik tinggi, mana mungkin LNG Amerika itu boleh bersaing dari segi harga. Yang kedua, dari sudut struktur harga dan juga kontrak, LNG Amerika dijual berdasarkan indeks Henry Hub, sedangkan Asia termasuk Malaysia guna harga berasaskan JCC ataupun Brent yang lebih stabil. Tambah pula kontrak Amerika menggunakan terma free on board. Maksudnya semua kos penghantaran dan insurans ditanggung oleh pembeli. Bila dicampur semuanya, harga sampai kat Malaysia boleh jadi di antara 9 ke 19 ringgit lebih mahal setiap MMB tu berbanding LNG dari negara jiran. Baik, yang ketiga, Malaysia sendiri mengeksport LNG besar dunia melalui Petronas di Bintulu menghasilkan lebih 29 juta tan setahun. Kita hanya import jumlah kecil untuk tampung permintaan di Semenanjung. Maka pembelian dasar daripada Amerika bukan sahaja tidak masuk akal, tapi boleh menjejaskan keseimbangan bekalan tempatan. Dan yang paling merisaukan, kontrak seperti ini biasanya ada klausa take or pay. Tapi kalau Malaysia tak ambil jumlah gas yang dijanjikan, kita tetap kena bayar. Ini bermakna risiko keuangan akan ditanggung oleh Petronas dan akhirnya rakyat jugalah yang akan terasa kesannya. Kesimpulannya, keputusan membeli LNG daripada Amerika ini tidak menguntungkan Malaysia, baik daripada segi kos, jarak maupun keselamatan tenaga. Dalam keadaan ekonomi yang mencabar ini, sepatutnya kita mengutamakan kecekapan dan kerjasama serantau, bukan tunduk pada tekanan kuasa besar.